Aku cuba tahan nafsu tak beli benda ni. Tapi dia berlegar-legar ketika berpuasa. Terpaksa beli. 1, 2, 3, 4. Anak kau 4. Nak buat apa ni? Buka bersama-sama beramai-ramai di sisi keluarga. Minggu depan kita buat balik kampung. Isi dia ni. Obun. Tengah viral, hangat sekarang dekat media sosial. Semua blueberry lah. Satu kotak ni blueberry. Kalau kita tengok yang ni pula, strawberry. Takkan nak buka semua? Buka je lah. Yang ini strawberry. Tak campur. Tapi ada yang campur. Yang ini cheese. Cheese. Coklat. So kakak nak mana? Coklat ke? Ni coklat. Okey, coklat. Kita buka, kita rasa satu. Coklat. Roti. Roti biasa je pun. Tapi dia liat-liat. Cuba kakak rasa sedap tak? Rasa. Sedap ke? Ya ke sedap? Coklat dia kat mana? Coklat dia kat tengah macam tu je. Jadi kau gigit, kena gigit macam ni. Bismillah. Gigit macam tu. Rasa roti kat coklat. Atas ni. Apa atasnya? Tak tahu lah. Tapi dia manis. Yang aku tahu dia manis, dia rasa coklat dia. Roti dia liat. Tu je lah. Sekarang isi perut, lapar ketika memancing. Aku dah terbayang hari ni aku mancing, bawa benda ni. Kau beli sekarang. Sedap.